Free rider, bagai menangguk di air yang keruh. Apa itu free rider? Free rider ialah individu yang mengambil kesempatan dengan menikmati hasil atau manfaat daripada usaha kumpulan tanpa memberikan sumbangan yang sepatutnya. Dalam kalangan remaja, ia merujuk kepada pelajar atau rakan yang hanya menumpang usaha orang lain tetapi tetap mahu mendapat ganjaran yang sama. Antara contoh-contoh free rider ialah: pertama, seperti di sekolah, remaja yang menyertai tugasan berkumpulan tetapi tidak membuat bahagian kerja mereka, sebaliknya membiarkan rakan lain menyiapkan semuanya. Kedua, dalam kehidupan sosial, rakan yang mengharapkan orang lain untuk merancang, membayar atau berusaha menjaga persahabatan tanpa membalas semula. Ketiga, dalam ekonomi ataupun sumber, remaja yang menggunakan barang atau sumber bersama seperti menggunakan internet, makanan atau duit tanpa berkongsi kos. Antara kesan-kesan free riding ialah: pertama, bagi individu menimbulkan rasa marah, tidak puas hati dan hilang kepercayaan terhadap free rider. Seterusnya, bagi kumpulan, beban kerja tidak seimbang, wujud konflik dan hasil kerja menjadi lemah. Bagi masyarakat, membentuk sikap tidak bertanggungjawab yang boleh berterusan sehingga dewasa. Antara punca remaja menjadi free rider ialah: pertama, sikap malas. Ada remaja yang memilih jalan yang mudah. Kedua, terlalu bergantung kepada orang lain, mengharapkan rakan yang rajin untuk menyelesaikan segalanya. Ketiga, kurang kesedaran. Ada yang tidak sedar tingkah laku mereka sebenarnya tidak adil. Terdapat beberapa cara penyelesaian atau mengatasi free riding. Antaranya ialah menggalakkan kerjasama dan accountability. Guru ataupun pemimpin kumpulan perlu membahagikan tugasan dengan jelas. Kedua, mendidik tanggungjawab individu. Remaja perlu didedahkan dengan nilai usaha dan keadilan. Ketiga, menetapkan peraturan dan hukum yang adil. Penilaian atau ganjaran perlu berdasarkan sumbangan sebenar setiap ahli. Free rider dalam kalangan remaja merupakan tabiat negatif yang melemahkan kerjasama, menimbulkan ketidakadilan dan merosakkan hubungan. Dengan mendidik sikap tanggungjawab, melaksanakan peraturan yang adil dan mendorong semua remaja untuk berusaha sama rata, kita dapat melahirkan generasi yang lebih adil dan bertanggungjawab.